Nampaknya penerima-penerima STR yang akan menerima SARA akan mula pembayarannya pada 1 April 2025. Berita terkini. Sebagai Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menuntut saja sembang. Aku Izwan. So, melalui artikel daripada Sinar Harian hari ini, jom kita baca paparan ini. So, 5.4 juta bakal menerima bantuan SARA mulai 1 April. Okey, yang mana Kerajaan Madani mengumumkan perluasan pelaksanaan sumbangan asas rahmah SARA kepada 5.4 juta penerima bermula 1 April, meningkat hampir 8 kali ganda berbanding 700,000 penerima sedia ada. Kementerian Kewangan dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan penerima yang layak akan menerima bantuan sehingga 2,100, meningkat sebanyak 75% berbanding 1,200 pada 2024. SARA merupakan pendekatan bantuan secara bersasar dengan sebahagian pertambahan hasil negara, serta penjimatan daripada perbelanjaan subsidi diagihkan semula bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Penyaluran SARA melalui MyKad juga bersasar kerana kaedah tersebut memastikan golongan sasar menerima manfaat dalam bentuk barangan asas, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan sama. Beliau berkata peluasan ini adalah sebahagian daripada peningkatan peruntukan program sumbangan tunai rahmah STR dan SARA kepada 13 bilion pada tahun ini. Jumlah tertinggi dalam sejarah penyaluran bantuan tunai kerajaan kepada rakyat. Sementara itu, 4.7 juta penerima STR yang tidak tersenarai dalam e-Kasih akan menerima bantuan baharu SARA RM50 sebulan bagi warga mas tiada pasangan dan RM100 sebulan untuk isi rumah bermula 1 April ini. Mulai tahun ini, penyaluran SARA melalui MyKad akan diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setelah sebelum ini hanya melibatkan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia pada 2024. Kaedah pelaksanaan yang seragam ini adalah penambahbaikan daripada tahun lepas berbanding penyaluran bantuan secara tunai 2 kali setahun kepada penerima SARA yang bermaustatin di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan menurut kenyataan itu. Di bawah program SARA, penerima boleh membeli barangan keperluan asas terpilih dengan menggunakan MyKad di kedai-kedai runcit berdaftar yang kini berjumlah lebih 3,500 buah di seluruh negara berbanding 700 buah pada 2024. Selain makanan asas, kredit SARA juga boleh digunakan untuk membeli barangan kebersihan diri, ubat-ubatan serta peralatan persekolahan. Maklumat lanjut mengenai pelaksanaan SARA boleh didapati melalui portal rasmi di bantuantunai.hasil.gov.my dan portal MyKasih di www.mykasih.com.my di Pernama. So guys, jangan dulu buat semakan pada 26 hari bulan 3 ni. Okay, korang kena buat semakan sebelum 1 April nanti, ataupun 1 April sendiri. Mungkin ada pengesahan korang ataupun ada data korang, melalui website mykasih.com.my. Kalau tak, aku rasa takut nanti benda ini akan berperingkat. Mungkin ada orang dapat, mungkin ada orang tak dapat. Bila buat semakan. Dan ada mereka akan dapat paparan tiada dalam rekod dan sebagainya, nanti marah pula admin. So, lebih baik tunggu 1 April ataupun sebelum sehari, insyaAllah mungkin akan ada. Ingat guys, ini merupakan penerima-penerima STR yang diumumkan ini, penerima-penerima STR sekaligus mereka yang ada dalam data e-Kasih dan mereka tiada dalam data e-Kasih. So apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan, Assalamualaikum.